Pak Lumah Musa cakap kat Aisyah tu, sumpah kurang ajar. Okey, saya yang bagi ayat tu. Kecam saya je lah, senang. Memang sentap tapi ada limit. Apa yang limit tu? Tapi tak semualah, ada 2, 3, 4 orang je lah. Apa maksud terhadap AI yang dilepas tapi masih takluk pada peraturan? Tak ada maksud pun. Awak baca kat mana? Siapa cakap macam tu? Saya cakap lah. Dah dirilis tapi tertakluk pada rule AI team, syarat. Sempat ke baca komen? Itulah tu. Tak sempat ni. Baik, dah lihat mesej Tazwim. Dia nak buat MV Karina. Boleh tidak? Selagi Karina tidak bersama, tidak di comeback, selagi itu tidak ada. Itulah dia. Tidak ada apa-apa yang MV atau apa-apa yang melibatkan mereka. Macam saya cakap tu lah, ada yang pasal content letter tu, beberapa orang memang tunjuk kat saya dulu, itu je. Beberapa, tidak semua je. Itu. Dan bagi saya okey je sebenarnya, tak ada masalah apa pun. Sebab both bagi kan, kecuali seorang je. Dan benda tu memang dah tahu tu konten. Kalau kau tak koyok tu, kalau kau tak sentap, tak ada yang ni tu. Sumpah kata prank mal. Aku takut tak ada reaction. Aku prank nanti dia tak ada reaction. Itu masalah dia. Duk ada bincang dah. Dia kata duk fikir dengan bini saya. Nak prank mal kodok. Tapi macam mana nanti reaction dia? Nak prank apa gitu. Takkan nak prank nangis. Takut tak nangis member. Memang sentap tapi ada limit. Apa yang limit tu? Limit tu awak je letak. Mana ni? Aku nak bahas sikit dengan dia ni. Aku terpaksa juga. Pak Lumah Musa cakap kat Aisyah tu, sumpah kurang ajar. Okey, saya yang bagi ayat tu. Kecam saya je lah, senang. Relax, benda ni dah cakap. Kalau dia nak bagi, apa ayat dia? Spare part.
Jangan bangga berpartner dengan Aisyah sebab dia hanya spare part aku je. Okay, Malkodok baja. Jangan bangga sangat partner dengan Aisyah sebab dia hanya spare part aku je. Cuba dia cakap macam ni. Luqman baja. Jangan bangga sangat berpartner dengan Aisyah sebab Aisyah hanya masa lalu aku je. Kau rasa sentap tak sentap? Tak sentap. So benda ni kau dah cakap konten ni adalah konten sentap. Faham? Dia jenis sentap. So it must be sentap. Begitu. Kau kena faham. Kalau dia ubah daripada spare part tu ke masa lalu aku je, dia rasa tak? Best tak? Dia kena kick tak? Tak kick. Okay. So tukar kepada spare part. So bagi kick. So sampai awak pun sentap. Itulah maksud dia. So kalau awak kata sepatutnya tak payahlah konten-konten macam ni. Kalau awak minat AI, awak suka tengok kita orang, thank you so much. Dan awak tak suka konten tu, skip that content part. Peduli kat ini konten JJ sentap ni, ini konten trash talk ni dan saya tak suka, tak payah tengok. Awak skip pada konten next, konten seterusnya. Gitu. Sebab saya dah terang berkali-kali dah dalam konten and everything. Okay. Contoh awak kena buat lakonan ni. Lakonan awak nangis, tapi awak tak nangis. So jadi tak lakonan tu? Tak jadi. So the same thing happen on this. JJ sentak koyakkan partner, mas kena bagi sentak. Kita tak cakap, kita ada yang cakap ada limit dia. Limit dia ni, kalau limit ni dia macam hina, main dengan mak ayah ke, main dengan apa-apa benda kekurangan ke, kecacatan ke apa benda, itu bagi aku limit lah. Tapi benda-benda macam ni just okay, nak pergi ke koyok, so jom kita buat yang part koyok. Kau kena berlakon marah, tapi kau tak sampai part marah tu. Hey, awak buat apa ni? Kenapa awak tinggalkan saya? Jadi tak benda tu? Tak jadi. So it's kau jadi. So saya dah terangkan benda ni. Saya nak awak faham. Jangan, kalau awak masih cakap saya tak faham sebab benda ni tak boleh terima bagi saya, skip that content on me lah. Ataupun saya jujur, saya cakap dalam hati saya bukan apa, saya dah lama lah, 9 tahun dalam ni. Ada benda yang salah saya buat sebelum ni, ada benda yang saya rasa okey apa semua. Itu. Jadi saya minta maaf kalau benda tu rasa kurang ajar ke, behalf of my talent lah apa semua, behalf on my talent, both side lah. Tapi itu hanya konten dan saya dah jelaskan benda ni. Dan kalau awak trigger that part, saya minta maaf. Itu. Dan saya nak gitu lah. Itu je lah. Awak kena faham tu je lah. Dia lakukan the best thing of menjayakan konten saya. So kalau saya yang bersalah kat situ, saya minta maaf. Dan kalau awak tak suka, macam saya cakap, skip that content, skip that part. Skip that part pun tak apa. Itulah cerita dia. Ambil talent popularity sama rata pula. Uish, my device is heating up. Okay, gitu lah. So minta maaf sangat-sangat. Pada konten yang terbaru ni saya minta maaf sangat-sangat kalau ada yang tidak menyenangkan telinga awak, menyenangkan mata awak apa semua. Saya minta maaf. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tahu itu cuma konten, nanti awak akan cakap itu konten tak sepatutnya cakap macam tu apa semua. Tapi apa pun, both of Malkosyah ke, part yang paling panas Malkosyah dengan Lufail lah. Of course, both bagikan yang terbaik dalam konten tersebut. In character konten tu kena dengan nama konten tu adalah JJ Sentak, dan Lufail pun bagi yang terbaik kena dengan nama konten tu JJ Sentak. Kalau tak rasa senang tu mungkin awak je, tapi both of them is okay, tak ada masalah. Sebab daripada awal lagi sampai ke akhir
kita tahu game tu. Dan kita bukan main first time tau. So siapa yang baru masuk, yang pernah tengok konten ni, this is not our first time main game macam ni. So dah banyak, so kita dah terbiasa dengan benda ni. So thank you so much. Yang concern, thank you so much. Dan saya minta maaf kalau ada salah kata ke, kasar bahasa ke. Okay. Alright, so saya nak sebelah 40 dah ni. Device saya pun dah hitim up, dah cakap panas dah ni. Konten terbaru best. Terima kasih. Sebab dia hype, dia rasa macam seronok. Dia macam, kita macam nak tunggu-tunggu ayat-ayat pedas kita. Jadi gitu. So kalau terlampau pedas sangat tu, minta maaf lah.